Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat hari-hari, selamat selalu. Saya Saiful Apik sebagai hos. Jangan terkejut. Dalam Legasi Sembang Sambung dibawakan oleh Nusa Podcast bersama dua tetamu undangan saya yang sangat istimewa. Surprise. Nantikan. Stay tune. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat hari-hari, selamat selalu. Saya Saiful Apik. Anda bersama dengan kami dalam episod seterusnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada semua yang enter PIN dengan password yang betul. Dan saya juga ingin memberitahu Legasi dibawakan oleh Nusa Podcast dengan kerjasama Akib Negara, Kementerian Perpaduan Negara dan Finas, Kementerian Komunikasi Malaysia. Dan bersama saya untuk minggu ni saya bawakan dua orang tetamu. Julung-julung kalinya kita beri peluang keemasan kepada mereka-mereka tetamu yang dijemput, Datuk Kai dan juga Adelia Maramli, untuk mengajukan apa jua soalan kepada hos. Dan hos akan insya-Allah akan cuba. Terima kasihlah sudi bersama-sama dengan podcast kami. Terima kasih kerana tahniah kerana berjaya merampas kedudukan kami. Ya, betul. Yes, betul. Inilah dia. Sebab zaman dulu kita tahu ada zaman menipu. Sekarang dia dah upgrade. Manipulasi. Di atas lagi. Sama juga zaman dulu kita ada fake. Fake people, fake account dan sebagainya. Sekarang dia ada atas sikit. Munafik. Ini bukanlah munafik yang manipulasi. Tidak. Jadi jangan betulkan laptop anda, jangan betulkan handphone anda. Terus bersiaran bersama kami. Silakan. Tetamu-tamu kita mungkin ada apa-apa yang nak dikongsikan. Ya, saya pun apa? Kita tepuk. Kita tepuk. Tak pernah aku buat benda ni lagi. Kai, mana Kai kita tanya kan. Satu yang special tuan-tuan dan puan, saya pun apik di sini sebab kita tahu dia memang bidang itu kira dalam arena komedi kita, dan kita nak ajukan soalan ni kepada host kita pada hari ini untuk dia membawa kita perjalanan macam mana beliau secara peribadi mengidolakan ataupun terinspirasi daripada nama-nama pelawak ataupun comedians yang pernah berada di dalam liga filem ataupun pentas. Setakat mana yang kita tahu, era zaman Piramli dulu, kita ada banyak nama ni. Dan kita nak cuba dapatkan pandangan kau dan komen-komen kau, komentar-komentar kau. Sehinggalah kita tarik sampai jumpa Jozan, sampai jumpa Sepah ni. Itu dia punya perjalanan itu. Dan kita akan mengambil satu episod lagi untuk soalan ini. Kai, boleh tambah lagi apa persoalan sikit untuk dia? Itu dulu. Okey. Silakan. Macam saya cakap, saya banyak terkesan dengan penyiaran TV dan filem-filem yang sedia ada sebelum-sebelum ni kan. Kita tahu daripada zaman Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sendiri, ataupun boleh saya katakan sebagai bapa seni dalam industri kita kan, yang kita hormati, kita segani dan kita sanjungi. So, dan beliau saya sifatkan sebagai seorang yang sangat versatile lah. Sebab dia mampu untuk melakukan kerja-kerja seni, karya-karya seni ni yang saya rasa saya sendiri pun tak mampu. Saya rasa macam kuman dia pun saya tak dapat. Jauh sangat. Sebab dia boleh kompos lagu, dia boleh main alat muzik, dia boleh menyanyi dengan baik, dan banyak lagi kan, menulis skrip, menulis lagu, mengarah kan, tolak tepi yang berlakon apa semua. Bila berlakon pun dia boleh menjadi yang antagonis yang sangat terkesan, yang boleh buat orang sampai menangis. And bila dia berlakon komedi dengan gandengan partner-partner dia tu kan, yang membuatkan dia jadi anchor kat dalam tu. Dan saya tak menolak bahawa daripada rentetan timeline tu, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan kepada mereka-mereka yang telah pulang ke rahmatullah tu sendiri, macam Datuk Aziz Sata, Sudin, M. Zain, A.R. Tompel juga, dan juga Ibrahim Din kan, masa Doremi kan. Tapi saya selalu dia ada satu spesies macam mana nak cakap spesies terlindung. Ataupun dia endangered species. Yang mungkin ramai orang terlepas pandang. Mak Sentul. Saya tak tahu kenapa. Dia saya rasa saya punya boleh saya katakan dia tu lebih kepada comic treatment lah. Betul. Dia lebih komikal. And kalau kita tengok sekarang legacy yang kalau yang termasyhur adalah Stephen Chow. Barang dia sama.
Dia punya root tu kan. Benda yang tak semua orang boleh appreciate lah saya rasa. Tapi dia unik. Dia sangat unik. So daripada Mak Sentul tu sendiri dan beberapa filem dia yang sangat unik tu, banyak terkesan pada saya dan tempias dia terkena dengan penampilan saya yang pertama yang debut tu. Saya banyak menampilkan benda-benda yang silent comedy, benda-benda yang comical. Dan Itu Mak Sentul punya kesan dia, tu, pengaruh dia. Sebab selepas pada dia dah tak ada dah. Tak ada Saya tak tahu nak fikir satu nama yang ada bawa something yang macam dia. Acuan macam dia tu Tak macam ada dah. dah terputus lah Dia habis kat situ je. So daripada situ bila terputusnya baru masuk legacy your big brother lah, Badul. Badul. Yang mana saya terkesan kalau ikutkan dulu kalau kita tengok cerita-cerita kita tak ada ulangan. Kalau nak tunggu ulangan pun mungkin tahun depan, raya tahun depan. Kita tak ada YouTube, kita tak ada apa pun. Tapi oleh kerana orang cakap photographic memory ni, yang kita punya tak tahu masa tu 8-bit ke 16 ke kan. Macam ada satu scene tu terkesan pada saya yang boleh saya ingat lah. Dia duduk bawah pokok dan ini dialog dia. Yelah, saya lah. Nama saya Armaya. Armaya bin Ahmad Ramli, Ahmad Ramli bin Jaafar, Jaafar bin Sulung, Sulung merah, merah bin kuning, kuning bin hijau. Macam traffic light pula. Tapi saya ni datuk-datuk saya semua kaya-kaya belaka. Kapal-kapal besar je yang kat pelabuhan aja yang bukan datuk saya punya. Kapal-kapal yang kecil yang bersidai tu barulah orang lain punya. Harta dunia lah katakan. Barulah orang lain. Harta datuk saya ni gigit seorang sikit. Dia datuk pertama sampai datuk sama sampai dah datuk saya adalah banyak niat. Sampai ke bapak saya adalah cenonek ni. Sampai ke saya habis langsung tak ada pada muka. Monolog dia tu Tapi itulah dia. Semenjak kerajaan menolongkan dan menggalakkan kaum mitra berniaga, ni yang buka office ni. Office dia bawah pokok je. Zoom out kan, tunjuk dia bawah pokok. Inilah perniagaan saya. Bisnes saya ni biasalah macam kau tak dapat ikan kecil, ikan jos jadilah. Ikan jos berapa sekati tulang dia. Tapi bila dah kaya, dah bergaya ni, ramai yang datang rumah. Lalang dengan rumput sampai rata dong pijak. Nak pinjam duit, saya tak kasih. Ada yang bangang pula tu. Siapa ni? Tuan apa? Tuan siapa? Baru dia keluar, Tuan Badul. Itu nak kena ingat by heart tu. Saya rasa tak semua orang terkesan benda tu. Betul. So maknanya benda tu betul-betul terkesan. Betul-betul orang cakap idola, inspirasi yang kita terkesan, kita bawa sampailah kita sampai sekarang ni kan. So daripada zaman tu juga kita tengok legasi beliau sangat ramai ketika tu. Ya Jaafar, Eka Jalani, Hamid Gurka, Yahya Sulong, Yusni Jaafar. Ini semua memang dia punya quorum lah. Betul. Memang circle regular dia punya. Memang apa cerita pun dia orang ni mesti ada. Ibrahim Pendek. Ni memang dia punya circle. So daripada Back. Back. So tu nak cakap kan, dia punya kesan tu sampailah saya rasa selepas pada tu barulah wujudnya. Saya rasa macam arwah Mr. Oz, Mr. Oz, Saleh Yaakob, Ismail Alif. Ini batch-batch yang ni pula. Sebelum-sebelum tu mungkin ada Wazat Azin, Tawil. Dan lepas pada tu barulah masuk ke Imuda. Pimai yang betul-betul nampak gah kan. Itu pun banyak terkesan juga sebab masa tu kita orang kena record benda tu dekat VHS sebab tak ada ulangan. So nak tengok banyak kali ni kan. 2+1 Pimai, 2+1 Pimai kan. Hafsham Mastermind kan. Lepas-lepas tu pada tu baru ada AHA macam Aflin Syauqi buat kan dengan Haris Iskandar, Jangan Ketawa. Lepas tu Gaduh-Gaduh kan, Arwah Harun Salim Bacik apa semua. So barang-barang komedi ni dia tak tahulah, dia macam dah jadi makanan saya lah. Tak boleh nak resist. Kalau ada barang komedi ni tak boleh nak resist. So sampai membawa ke sampai yang itu barulah wujudnya senario. Yes. Dan setelah yang saya rasa bila senario dah jadi satu fenomena dan saya keluar daripada senario, bukan keluar sebenarnya, saya tak renew kontrak. Sebab dengan restu sahabat-sahabat yang lain semua tak apa, dia cakap fly like a bird. Spread your wing. So, tahun bila tu? Tahun 2002. 2002. 2002 dan itu adalah langkah pertama saya lah
Yang mana saya mendapat tawaran mula-mula tu, dia cakap, saya tak nak sebutlah siapa yang offer ni kan. Dia cakap, okay, you berlakonnya pun aduhai dengan itu. Siapalah dia tu, itu kan senario pun, berapa you gajinya dibayarkan pun aduhai. Kita orang tak dibayar individu. Kita dibayar lansam. So jadi kita bagi potong kek tu slice sama-sama lah. Kan, satu slice orang. Okay, berapa satu kan kumpulannya aduhai pun? Dalam 100 lah. Jadi kita bagi-bagi, adalah seorang gigit seorang sikit 20 lah. Oh, itu macam. Okey. Sekarang nak tanya you, itu 5 mangkuk punya bayaran, saya bagi you satu orang, you salam ke tak? Salam lah terus. Gaji 5 orang. Tak gambang sekejap. Betul lah. Yang jalan pasar punya barang tu nak menjadi dah ni. Yang 150 tu investment tu nak jadi dah ni. Road to 1.5 ni. Ya, road to 1.5. Itu footage episod sebelum ni tau. Kena tengok. Takut korang tak faham ni. Dia tak faham. Kena tengok kau kena throwback balik. Password jangan Stop lupa. sekarang. Pergi sana, sambung balik kat mana where you left. So daripada situ, selepas satu demi satu saya menerajui filem apa semua. Dan tahun 2003 itulah saya dinobatkan sebagai anugerah bintang popular dan pelawak yang pertama. Tepuk. First time pelawak dapat Tapi saya takut. Saya cakap kan, masa dia orang announce nama ni kan, saya cakap ni kejap lagi saya pergi ni kan, tiba-tiba ada gorila keluar. Wah, kena babe. Ya, saya takut friend. Bukan boleh percaya ni. Takut Dia cakap, pelawak takkan tak boleh nak melawak. Pelawak takkan tak boleh nak lawak. Saya tak meletak harapan. Sebab apa? Saya bersaing rapat masa tu dengan hero Melaya, Datuk Roshamno. Lepas tu yang ini pula Diva Melaya, Datuk Siti. Mana maunya. Tahun berapa tu? 2003? Sebenarnya 2004, tapi untuk kategori 2003. Oh, 2003. Jadi saya rasa macam ini sesuatu yang saya tak boleh jangka lah. Tapi selepas saya memenangi benda tu, baru saya melihat daripada sudut yang lain. Sebab saya melihat dia ibarat saya macam buka gate. Buka gate untuk kandang, bukan gate untuk saya. Kandang. Serbu. Dan kita tengok sekarang dihujani kan dengan komedian-komedian pelapis-pelapis baru. Kan, macam legasi yang baru ni. So maknanya dia mengangkat martabat komedi ni untuk menjadi satu industri. Dan daripada situ kita ada komedi channel. Dan komedi dah menjadi satu industri. Dan saya rasa macam berbaloi saya menjadi asbab. Dan saya ingat lagi seketika tu saya syuting dengan Mendiang Param. Masa tu beliau masih ada lagi. Saya punya excited tengok dia kan. Macam saya tengok Seven Dwarf tau. Salah satu. Ada satu kat sini. Saya kejar dia. Bayanglah kalau saya kejar dia nak lagi mana. Saya potong dia berapa kali pun. Lepas tu saya angkat dia, saya dokong dia. So cium-cium. Sebab saya excited sangat kan. So cium-cium dia. Dia cakap apa tau? Kau ni nak jadi Michael Jackson ke? Amang dengan budak-budak. Amang dengan budak-budak. Michael Jackson saya tak kisah. Dia tu dia rasa dia budak-budak. Lepas tu saya letak dia balik-balik kan. Lepas tu tiba-tiba dia touching. Dia cakap kan, hari tu kau menang tu kan. Dia kan bahasa Nogori kan. Masa kau menang tu, kita rasa kita ni yang selalu dia orang pelekeh kan ni apa kan. Kau tu mewakili kita orang, dia cakap. Baru dia orang tahu kita siapa. Tak kira lah kita rendah. Jangan pandang rendah lah. Tak tahu nak gelak ke tak. Saya terus saya cakap, uncle kalau betul-betul terror, berdirilah. Aku berdirilah ni. Kita akan cari footage untuk kita letakkan Param ni biar. Ya. Dan saya rasa macam yelah, saya melihat sebagai kemenangan tu dia mewakili semua. Betul. Itu yang saya rasa macam honored sangat untuk dipilih menjadi asbab lah. Asbab yang kita tengok sekarang meriah sangat komedi tu. Memang pada satu ketika tu pelawak-pelawak semua tempelan penyanyi. Yes. Sebelum commercial break, during commercial break dia keluar ataupun acara selingan. Betul. Tempelan. So sekarang dia dah jadi main punya content kan. So during kau punya time lah, masa dengan Astro dulu pun, bila buka channel Warna tu, itu I think is satu milestone yang penting lah kan. Betul untuk komedian especially. Sebab pada waktu tu ada dua pilihan. Satu nak buat satu saluran yang full drama saja ataupun komedi. Mulut
saya yang pandai-pandai cakap, okay, komedi tak pernah orang buat. Tapi bila management kata, okay, kita buat komedi, bila nak cari barang tak ada. Betul lah tu. Itu betul yang menggelopoh cari. Betul, tak ada. Ada pernah satu ketika tu kita nak U-turn. Cakap, okay, kita buat drama lah pula. Okay. Management kata, no, jalan je. 4 bulan pertama, Mustika Pack tu tak laku. Orang masuk, lepas tu semua keluar. Semua tinggalkan. Bila masuk Maharaja Lawak, call center, call center burst. Tapi sebelum Maharaja Lawak, apa Raja Lawak kan? Raja Lawak, tapi Raja tak ada channel tu. Channel Mustika Pack, Astro Warna tak ada lagi waktu tu. Bila kita mulakan ada Maharaja Lawak, barulah orang start beli. Betul-betul beli. Jadi peak kan masa tu. Betul. Tu memang tak sangka lah. Komedi dia menjadi macam dulu tak ada siapa yang cita-cita nak jadi pelawak pun. Mana ada. Tak ada. Dia macam backup plan ataupun last minute punya decision je. Kerjaya yang last aku nak pilih menjadi pelawak lah. So macam bila kita melihat sekarang anak-anak muda yang generasi baru yang come up with a personality, something yang genuine, something yang original, fresh, and satu yang baru. So kita nampak lah dia colours. Tapi rumusan lah apa yang saya boleh cakap lah, keseluruhan dia kan. Macam dulu saya melihat TV hitam putih, tapi dia meninggalkan kesan warna-warni dalam hati saya. Sekarang ni bila TV makin warna-warni, nak meninggalkan satu hitam putih pun susah. Macam Datuk Kai cakap lah, nak cari material tu susah. Nak cari best of the best susah. Kalau tadi aku cakap kau Ihsan Mat Said, sekarang aku cakap kau Wan Mat Saman. Alamak. Saya ada terusan. Maksud aku teruskan. Teruskan lah. Tapi betul, itu hakikat dia. Kita tak boleh deny lah. Sekarang ni kalau kita tengok TV ada banyak channel. And bukan saja TV, sekarang TV ni sekarang bersaing rapat pula dengan sosmed kan. Macam dulu saya melihat engkau nak popular, itu je option yang kau ada, TV. Simple as that. Daripada TV kau mungkin akan pergi ke radio, kau akan pergi ke panggung wayang, dan yang akan cover kau ialah surat khabar dan majalah. Ini 5 ni adalah satu-satunya sumber untuk kau expand. Tak kira lah apa genre apa yang kau pilih, ini je. Tapi sekarang ni, dulu kau nak kena masuk TV, kau baru popular. Sekarang ni kau kena popular dulu baru kau masuk TV. Dia dah terbalik. Itu yang saya tak tahulah, kedap lagi kita akan rungkai sebab saya host kat sini. Kita akan ke situ nanti. Okay, kita akan rungkaikan balik apa yang kita nampak masa depan penyiaran dan filem khususnya. Apa dia yang kita nampak kan. Kita akan bincangkan. Okey, Encik host, saya ada satu soalan lagi Encik host. Satu soalan berangkai. Ya. Rangkaiannya itulah dia. Tadi secara general saya pun ada bagi tahu lah tentang macam mana pandangan you tentang ni. Saya nak you komen tentang 2 benda je. Okay. You dengan pengalaman you sendiri, kau sendiri sebagai pelawak, dan kau tengok nama-nama yang kita sebutkan tadi seawal M. Zain punya era sampailah ke Badul dan semua ni. Aku nak kau komen 2 benda je. Aku nak kau komen tentang style dan lawak Jozan dengan style dan lawak Sepah tu ataupun Sepah. Aku nak kau fokuskan kau punya observation, the pro and cons, the differentiation. Macam kau nak differentiate kan, ataupun keunikan, kekuatan, ataupun kau rasa macam ada foul, ataupun kau terima dia sebagai satu perkembangan. Dia kan macam boleh buka cermin mata tu untuk nampak jujur sikit. Tak ada. Saya okey. Sebab kalau kita nak rasa nikmat cahaya, kita kena rasa kegelapan. Pinjam cermin mata. Wan Mak Saman tak? Jangan sampai saman sangat tu. Jangan sampai saman, okey? Saman sangat tu. Okey, kalau kita nak cerita pasal benda tu, sebenarnya kalau kita nak differentiate, sebenarnya dia sangat subjektif. Even kalau you tanya sendiri sepatu dengan zaman senario. Ataupun senario dengan zaman Badul contoh, atau Bujang Lapuk. No matter siapa yang kita laga kat situ pun, dia sangat subjektif. Kalau kita nak cerita pasal kekuatan masing-masing ni, yang ketara pada kita, kemungkinannya bukan persoalan bagus tak bagus tau. Tak. Saya pun tak cerita bagus tentang perbezaan dia. Kekuatan dia, kekuatan dia dengan subject matter ataupun isu-isu dia ataupun
keras lembut lawak dia. Okey. Saya sebagai seorang host, saya berhak untuk tentukan apa yang saya nak jawab. So saya bukan nak jawab seperti mana jawapan yang you suka. Okey, you kena hormat. Okey. Jadi apa yang saya boleh cakap? Fandi, kita bagi 5 minit lagi kat dia host. Apa yang saya boleh cakap? Soalan ni ibaratnya orang tanya, okey, antara mak dengan bapa awak, apa perbezaan dia dan yang mana satu you sayang? Contoh. Jadi antara perbezaan berdua ni pun tak boleh pisahkan sayang saya pada dia orang. Percentage dia sama. Ya, betul, faham. Yes. So kita tak boleh cerita apa kekuatan mak kita, apa kekuatan bapa kita. Jadi aku tanya kau sekarang, mak dengan bapa Saya kau bangkang. siapa atas siapa bawah? Saya bangkang. Mahkamah ditutup. asyik bangkang. Sosial. Bila nak habis ni? Sosial. Tapi saya boleh ceritakan perbezaan lawak dulu, lawak sekarang. Okay. Mungkin saya rasa tetamu mungkin bersetuju. Lebih relevan tak? Dulu dengan sekarang. Saya boleh jawab terus ni. Jawab. Boleh? Saya? Boleh. Kalau you nak edit, you edit lah. I host. Lantak lah kan? Okey, sebenarnya kalau cerita pasal lawak dulu dengan lawak sekarang, ataupun pelawak bang, banyak sebab saya sentiasa dihujani dengan soalan-soalan macam ni. Apa beza pelawak dulu dengan pelawak sekarang? Sebelum cerita pasal apa lawak diorang. Pelawak dulu dengan pelawak sekarang. Saya cakap pelawak dulu, Velfire pun tak wujud lagi. Sekarang pelawak sekarang dah 3 Velfire doang. Velfire. Punyalah lumayannya tu kan, nak cerita dia kan. And kalau nak cerita pelawak dulu, tak ada media sosial. So sukatan untuk kita nak melihat orang yang support dia tu, dia tidak bernombor. Kita tak tahu. Selagi dia popular, selagi demand ada, selagi itulah dia punya weight ada kat situ, dia punya value ada kat situ. So macam sekarang ni disukat daripada sosmed. Berapa followers kau? Betul. 7 juta followers. Cantik. Komen 7 orang. Beli followers ni. Tak boleh percaya sangat. Saya minta maaf, saya bukan cakap orang yang ada juta-juta follower ni dia beli. Tak perlu minta maaf, cakap je. Memang saya cakap je. Pandai-pandai lah korang nak rasa tak rasa. Itu bezanya. Kita kena bersifat Firdaus, bukan Fir'aun. Itu beza. Fir tu dah betul lah. Ustaz kau sekarang. Dia akan upgrade lagi ni. Dia akan upgrade lagi. Saya akan upgrade lagi. InsyaAllah program ni kita akan handle bertiga nanti. InsyaAllah. Tak ada masalah lah. Kita memang mengalu-alukan. Tetamu kita letak ke atas. Tak ada masalah. Jadi kalau kita nak cerita pasal pelawak dulu dengan pelawak sekarang. Pelawak dulu memang by heart lah. Telefon pun, mana ada telefon dulu. Handphone tak ada. Kalau nak cari macam mana? Alamak, hijab saya terbuka. Sorry. Terbuka hijab jap. Saya rasa angin masuk lagi. You all sebagai tamu boleh diam je tengok tak berhijab. Jadi itu sebenarnya the struggle orang dulu dengan budak-budak sekarang yang terlalu manja lah. So called walaupun dia manja tetapi tak dinafikan ada yang produktif. Maksudnya dia work hard for it. Dan kat sini kesimpulan yang saya boleh cakap, do not be a person of success, but rather be a person of values. Saya siapa? Donald Trump. Takkan lah, atas lagi. Atas lagi. Obama. Boleh lah. Okey lah tu. Jadilah. Nampak. Aku tak tahu lepas ni pergi mana, aku tak tahulah. Jadi dekat sini yang saya boleh cakap, sebenarnya as time goes on, benda ni dia evolve. Dia progress tu yang kita sendiri pun tak tahu sebenarnya dia dah evolve. Walaupun dia evolve, yang kita nampak this is good sign. Tapi kita jangan deny yang dia ada pros and cons yang boleh mana sekaligus boleh jadi merudum. Dia boleh merosakkan juga industri. Kerana macam dulu kita sajikan bukan atas permintaan orang. Kita tak buat survey. Kalau nak buat filem ke, kata Erbado nak buat filem ke apa, dia tak buat survey kata okey penonton nak cerita macam mana. Tak ada. Sekarang ni tak ada. Dia dah ada survey dah, ada demand, they create demand. Macam kita tengok dulu industri filem kita sendiri, dulu kita bersaing rapat dengan mereka-mereka yang lebih hebat macam Indonesia, Thailand, even Philippines and in fact Japan. Tapi out of nowhere, after years, decades, you tengok sekarang siapa yang paling atas sekali, yang out of nowhere, from zero, Korea. Betul? Where? So dekat sini ada something yang kita kena belajar, values dia. Kenapa dia out of nowhere sekarang dia boleh naik paling atas dari segi muzik ataupun dari segi drama maupun filem? Kenapa?
Benda ni yang kita kena belajar sebenarnya. Kenapa? Dan saya yakin antara resepi dia, they unite. Kita sini tak ada. Lu teruk lah, lu laka lah, lu anat lah ni. Tuan host. Ya. Saya rasa Tuan host kena... Saya tahu. Saya tahu orang nak jawab. Kita simpan dulu. Okey, kita simpan dulu. Alright, kita akan jumpa selepas ini. Stay tune. Sembang sambung. Bertemu kita kembali dalam Legasi Sembang Sambung dibawakan oleh Nusa Podcast. Dan bersama kita masih lagi tetamu yang tersenyum sampai telinga. Happy sangat diorang dapat bersama dengan saya. Terima kasih tau. Terima kasih. Terima kasih sudi. Terima kasih lah undang kita. Alhamdulillah lah. Saya macam, pada saya tak ada benda jadi kebetulan. Semuanya ketentuan. Nothing happens coincidentally. Ayat atas lagi pada Obama. Bijak. Mak saya pun selalu pesan, biar tak pandai daripada mandai-mandai. Jadi kat sini kita bukan nak mandai-mandai, tapi kita nak berkongsi. Dan mungkin sedikit sebanyak apa perkongsian kita ni boleh memberi inspirasi pada diorang dan menjawab segala kemusykilan diorang. Yes. Bijak tu. Tepat. Alhamdulillah. Tepat. Dah confirm dah ni. Confirm Ni dah. bukan trial ni tak. Ni bukan trial. Kita pun dah buang skrip dah. Kita dah tak host lagi. Tuan-tuan dan puan, anda boleh text kat komen kita nanti. Sejurus anda, tuan-tuan dan puan, anda boleh komen dan bagi pandangan anda sejurus anda menonton episod ni. Kalau anda nak tengok lagi muka orang tua ala-ala Maha Guru Kungfu ni. Mahagaru. Mahagaru ya. Terus bersama dengan Legasi Podcast. Terima kasih. Terima kasih kerana menjemput saya dengan Datuk Kai. Tak ada apalah sangat. Nampak selesa dah duduk tengah tu. Yes. Sebab ini saya jemput. Sebab kadang-kadang kita dengar jemputan. Bila kita dengar jemputan, jangan pergi. Sebab jemput tu untuk orang yang nama Tan je. Orang tak ada kan? Jadi kita jemput. Kalau ada jemputan, jangan pergi. Dia jemput Tan. Setan. Okey, Datuk Kai. Kita shoot soalan kita kepada host kita. Ya. Ke mana kita lepas ni? Evolusi industri lawak Malaysia. Ke mana perginya? Selepas daripada kita sebut tadi dari zaman Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sampai ke A.R. Badol, sampai ke Senario, Pimai sebelum tu, dan sekarang dengan Maharaja Lawak, pelawak daripada kumpulan tu. Datuk Kai, siapa yang sekarang tengah pegang industri lawak kita ni? Susah nak cakap lah. Kerana saya rasa industri kita ni bila cakap pasal lawak, dia dah hampir-hampir dah macam lost tau. Selepas Maharaja Lawak, tapi bila Maharaja Lawak tu terus diadakan, ni pandangan saya lah. Saya pun bukan astro lagi kan. Saya bebas bercakap. Ya. Freelance. Dulu kontrol. Dulu kontrol, kita jaga. Okay. Untuk Maharaja Lawak tu jadi, dia kena ada satu lapisan yang lebih muda. Jadi pasal Maharaja Lawak tu tempat gelanggang yang the best of the best. Tapi discovery tu kalau tak ada, dia tak akan ke mana. So sekarang ni masalah dia, program discovery ataupun talent discovery untuk lawak tu dah tak ada. Dah tak ada. Mana ada? Dulu ada pasport. Sinaran. Pasport Sinaran. Lepas tu ada Raja Lawak. Dan bintang RTM ataupun bakat TV RTM sebelum tu. Betul. So sekarang ni untuk lawak jenaka maju ataupun diteruskan, harus ada discovery platform yang macam tu. Betul. Social media, saya pun sebut tadi kan. Social media, dia punya interaction tak ada. Dia seorang aja. Bila dia pergi ke ada penonton, semua akan shock, goyang. Betul, jam dia. Itu masalah dia. Dan saya nampak yang kalau cakap pasal siapa pegang, sekarang ni yang dulu pegang, sekarang ni pun dah pegangan tu dah tak kuat. Dia dah macam agak longgar sikit. Which is dia tak sustain. Dia maksudnya kadang-kadang dia ni yang pegang. Dia tak ada satu yang tetap kat situ. Berapa kuat sepah pegang sekarang?
Sepah masih strong sebab dia ada program. Sepah tu reunion live. Yeah. Dan saya secara peribadi saya nampak yang Sepah tu reunion tu dia ada ambil semangat-semangat daripada senario for example. Ada sketsa-sketsa yang dipentaskan ataupun pementasan sketsa-sketsa lawak. Dia berbeza dengan AHA mungkin. AHA tapi saya rasa sekarang ni kalau tak ada program yang seperti AHA ataupun Raja Lawak mencongkil bakat-bakat baru ataupun mencongkil bakat-bakat dari social media ni untuk diketengahkan untuk berdepan dengan penonton. Okay. Dekat situ saya rasa industri kita agak sangkut lah. Dia kalau kita tak buat sekarang, kalau tak ada usaha yang dilakukan, dia akan jadi tenat. Okey, saya nak tanya Datuk Kai, bila kita cerita pasal tu dia nak tanya tetamu kita. Bila bercerita pasal pelapis sekarang ni yang orang cakap dah steady. Dia dah steady, dia orang dah firm, dia orang dah ada satu signature, dia orang dah ada foundation dia orang. So, apa yang Datuk Kai tengok melihat macam komedian sekarang ni, diorang tak nak buatkan diorang tu jadi satu package yang versatile. Maksudnya bukan saya nak orang cakap nak lambung grup saya sendiri, tak, tapi senario yang menjadi satu fenomena ketika itu adalah bila mana diorang ada album diorang sendiri dan diorang boleh ada konsert diorang sendiri and diorang ada filem diorang sendiri. So ke manakah kekuatan tu sendiri pada grup-grup sekarang ni, pelawak yang sedia ada, untuk tidak melibatkan diri ataupun melihatkan ia sebagai satu peluang yang dalam jangka masa yang panjang ni, macam kita orang sendiri pun tak pernah jangka filem kita masih ditayang, lagu kita setiap kali hari raya ada, dan kita masih lagi merasa royalty lagu-lagu kita. I mean, adakah mereka dah terlalu selesa atau kenapa? Diorang tak nak ke situ. Saya rasa antara sebab penerbit juga dan stesen itu sendiri menghadkan ataupun tidak ada kepercayaan. Aku ada satu point. Point aku adalah, aku rasa energi komedian kita sekarang ni, yang top-top lah, semua dah tersalur pada platform radio. Ramai yang terperangkap dengan kehidupan sebagai penyiar radio. Dan saya dengar mereka ini mendapat imbuhan yang sangat lumayan. Betul. Dan dari segi komitmen diorang terhadap kerja mereka sebagai penyampai radio itu memang terlalu menghadkan mereka untuk terlibat dengan komitmen seberat filem ataupun album ataupun show. Faham tak? So saya rasa mereka-mereka ini yang duduk di bawah satu label, brand ataupun rangkaian yang left pocket right pocket ni dalam jaringan diorang tu really squeezing diorang untuk dichannelkan pada radio. Saya nampak aku rasa tu itu antara kemungkinannya. Tapi pada saya tak ada alasan sebab benda ni kita orang sendiri dah lalu. Dalam pada kita orang sibuk buat show, kita kena syuting filem. Dan masa sama kena buat sitcom. So lepas tu kita kena masuk recording album baru. So kita buat back to back ni semua disusun sebenarnya. So pada saya tak ada alasan kalau benda tu dirancang, dijadualkan. Sebab kita melihat pada long term lah. Betul. Ni aku punya komen. Mungkin harsh, mungkin boleh dianggap sebagai bukan satu pandangan yang popular. Itu macam ni tau. Bila seorang pelawak itu duduk di dalam ruang kerja dia yang sebenar, iaitu membuat persembahan lawak, sketch yang ada dramatic structure dia lah. You know? Itu dia betul-betul bekerja, maximize. Dan kalau di-involve dalam filem contohnya, filem komedi, of course, dalam bidang diorang tu, of course, diorang pun diletakkan pada tempatnya di mana mereka betul-betul diuji dengan kewibawaan diorang. Kemahiran diorang, skill diorang akan sentiasa diduga dan diorang akan ada always point to upgrade and become bigger and bigger and bigger and bigger. Dan bila kita duduk dalam format TV ataupun filem ni barang yang mudah saja untuk menjadi medium untuk keluar negara, you know, filem lah. Betul. Tapi kalau kau selesa duduk di dalam penampilan radio dan hari-harian kau adalah omongan-omongan
kosong gurauan-gurauan picisan. Tahu tak? Picisan untuk menghiburkan benda-benda yang sometimes kalau kau dengar pelawak-pelawak ni di radio, kau dengar dan kau boleh lawak, tapi bila kau berfikirkan tentang peranan, substance diorang, contribution diorang sebagai artis, walaupun di komedi, di dalam ruang kerja diorang itu sangat-sangat hambar dan sangat-sangat tidak membina minda. Kau faham tak cakap aku? Faham. Sedangkan sedangkan kalau kita tengok contohnya, kita katalah kita ambil pada zaman P.Ramlee ataupun di zaman Badul, bila mereka ni duduk di dalam konteks ataupun ruang mereka yang betul, menerusi filem ataupun tak kira lah sketch mingguan pun tak kisah, tapi itu ruangnya betul. Tapi bila duduk kat radio, kau jadi macam orang surat khabar yang orang dengar satu hari, surat khabar orang tak simpan bro, pakai buang betul. That is how aku tengok the presence of kita punya comedian kita yang dah been brush dengan semua perjalanan, semua dah okey, semua dah mantap, tapi diorang, aku rasa 80% of their life bermain dalam ruang-ruang yang tak ada weight ni. Tak ada Good money but it's not improving themselves, and of course it's not improving the industry of comedy. Itu statement aku jelas tu letak. Apa yang saya boleh cakap kat sini, kebenaran yang menyakitkan itu lebih baik daripada penipuan yang menyamankan. Although orang cakap the truth hurts. Kebenaran ni memang menyakitkan. Betul. But it's for good. Kita bercakap ni pasal at the same time pun kita melihat daripada apa yang dimulakan. It's not about what we start, it's about how we finish. Betul. Tapi kita kena rujuk juga mereka yang pelopor. Macam kita tengok bapa seni Allahyarham Tan Sri P.Ramlee. Dengan vision dia, dengan pencapaian dia telah dibuktikan dan dihasilkan. Kita tengok sendiri kat dalam galeri ni sendiri pun pencapaian beliau, timeline dia orang, semuanya bermula daripada struktur yang melihat sesuatu yang lebih ke depan. Yang dia dapat ramalkan apa pengisian yang dapat dimanfaatkan oleh mereka-mereka di masa yang akan datang. And kita tengok apa hasil-hasil beliau pun semua relevan. Tak kira yang serius ke, yang santai-santai je ke, yang komedi ke, melalui lagu itself pun. Dan saya rasa tadi kita bercerita pasal evolusi Korea sendiri itu pun sebenarnya berkiblatkan apa yang Allahyarham Tan Sri P.Ramlee buat. Betul. Cara dia tu sebenarnya, kejayaan dia tu. Bila dah sampai ke situ, because satu, dia create demand. Dia create demand, and kita dah tak, kita sekarang lebih kepada request. Kita memenuhi request, bukan create demand lagi dah. So sampai bila kita punya tahap karya kita, kreativiti kita terbantut atas dasar untuk memenuhi menu yang diorang nak. Sebab pada saya, menu yang paling indah disediakan oleh Allahyarham Tan Sri P.Ramlee ialah menu ju kejayaan. Hayal al-falah. Betul tak? Betul bro. Sebab tu saya duduk kat tengah. Betul dahsyat. Saya bukan nak riak, tapi nak riak sikit lah. Boleh. Betul. Boleh kan? Itu menu yang paling hebat sebenarnya dia tinggalkan sampai sekarang ni. Sebab tu beliau sendiri pun pernah cakap, aku akan hidup 1000 tahun. By sense, it doesn't make sense. Tapi bila kita faham By sense, it doesn't spiritually, make sense, by Dia sense agak doesn't make mengerukan sense. sikit tu. So where's the sense of you? This is nonsense. So sebenarnya spiritually, kalau kita faham benda tu secara rohani, walaupun kat rohani yang jual sebelah karipap pun kadang-kadang mungkin tak faham apa itu rohani. Laki dia je lah faham. Pak Leman kan. Kita ni secara rohani ni sebagai orang yang diberi santapan juadah daripada orang-orang penggiat seni ni, sebenarnya kita kena rasa itu tanggungjawab kita sebenarnya. Tanggungjawab kita untuk respon, support, and kita boleh keep it up untuk legasi the next. Sebab kita akan turunkan. Sebab macam kita orang sendiri, yang macam you cakap tadi awal-awal, kalau kau nak tengok, kena tengok episod sebelum ni. Mungkin senario tu sendiri ada generasi yang baru mungkin tak kenal, Gen Z ataupun Alpha. Tapi tugas apa? Parenting lah. Yang dia orang couple sebelum anak dia dirancang lagi. Dah wujudnya harmoni tu kerana hiburan tu atas asbab je. Sebab antara petikan Rasulullah SAW, dia cakap antara amalan yang baik ialah memberi makan
dan memberi salam. So makan ni saya melihat bukan saja dari sudut kita bagi orang makan, sedekah orang makan, derma dan sedekah dan sebagainya. Tak. Makanan minda, makanan jiwa. Itu yang mereka tinggalkan untuk kita sebenarnya, yang kita tak perasan sebenarnya. Makanan jiwa ni macam mana, makanan rohani ni macam mana. So pada saya sebenarnya itu yang kita bincangkan kat sini, sebenarnya ke mana hala tuju. Bila kita tak ada satu kekuatan yang sustain. Dia dekat situ je. Macam Tugu Negara tu pun kat situ je. Macam mana kita nak dapat pengasas tu ataupun sesuatu konsep yang kita nak sustain ni. Betul. Kau tompel Ya. dengan MZ kau tengah-tengah. Alamak. Wih, nervous ni. Ni bawah pada tompel lah. Yelah, Tak boleh of atas. course. Saya dah agak tadi. Come on lah. Saya dah agak kalau you letak. Faham kan? Understand Kalau you ni kan? letak kat atas, I walk away. I walk away sana lah. I pusing balik ni. Cakap baik, minta maaf. You tarik balik. So itu sekarang ni yang kita risaukan heading tu. Okay. Aku nak bagi satu statement ni. Ya. Aku nak tahu kau sama ada kita boleh bersetuju atau tidak. Okey, silakan tetamu. Boleh. Boleh soal saya. Boleh. Bercakap tentang memetik balik kau cakap ni. Satu pun menarik tadi. Kau tak cakap sabda tadi. Kau cakap petik kan. Menarik tu. Okey, memetik kata-kata kau tentang Mat Sentul. Mat Sentul ketika era dia, dia komedian yang memang heroik. Memang dia hero. Okey. Sangat-sangat ketara. Ya. Masuk zaman Badul. Ya. Badul tapau habis. Ya, tak apa. Semua title dia semua dia paling maksimum. Nama dia. Saya pun tak ada. Kau pun tak ada. Dua orang je dalam Malaysia. Badul dengan Mr. Oz. Ada. Orang je yang ada filem tajuk nama dia. Karakter title. Ini Tapi yang paling pulas banyak sekali Badul lah. Badul betul, memang betul. Ya. level tu. Dan engkau pula kemunculan kau memang title semua tak ada, tapi bila pergi kepada era kau masa kau tengah memang boom betul. Kalau tengok filem-filem komedi memang ketara, engkau lah hero dia. Engkau lah tokoh dia. Sekarang kita tak ada tu. tak ada. Kita tak ada tu kalau kau perasan lah. Yes. Kita tak ada tu. Ya. Kita tak ada fenomena tu. Kita tak ada tu. Kita tak ada tu. Yep. Kalau sedekat kalau kita tengok macam Jozan pun contohnya, kata Zizan lah, Zizan lebih kerap daripada Johan. Jozan hari tu pun dalam filem P. Ramlee punya musical terbukti tidak menjadi gabungan tu. Ya. P. Ramlee musical. Bukan P. Ramlee musical. Apa ni? Sorry. Harimau Melaya. Bukan. Along apa? Baik punya Along. Baik punya Along yang baru. Baik punya Along yang baru. Ini yang baru-baru ni. Ya. Sedangkan dua nama tu kita harapkan boleh memberi satu benchmark baru lah dengan harapan kita. Aku pun involved. Jadi aku memang berharap benda tu berlaku. Tetapi tidak berlaku. Chemistry dalam mereka berdua di pentas lawak tu lebih bagus. Ya. Berbanding di filem itu. Kerana mungkin samalah juga Johan pun memang maknanya yalah buat radios. Rutin dia dah begitu kan. Rutin dia dah begitu. Dia punya duduk sembang merapu macam as a friend tu semua tak ada. Tak ada. Pasal benda tu tak kira lah di tangan Aflin Shauki, seorang director yang boleh pegang komedi pun tak mampu nak melahirkan magic itu. Ini sindrom yang aku rasa sedang kita lalui. Aku bagi kau contoh. Okey, satu lagi. Katalah nama Sepah lah antara ini tokoh yang clear. Jeb Sepah. Strong. Kuat. Ada karakter. Tapi tak ada kemunculan filem. Tak ada kemunculan filem. Kekuatan tu yang ke situ tu. Tak ada. Tu tadi saya bukan kita kata dia tak boleh. Ya. Tidak ada. Dia boleh. Dan mungkin sebenarnya Jeb sedang selesa dengan apa yang dia buat sekarang. Ya. Itu saya cakap tadi. Dan dia pun terasa dia tak perlu nak membuktikan sesuatu, which is kita respect that apa-apa pun pilihan dia. Itu pendirian dia. Tetapi dari segi perkembangan industri, jangka masa we panjang. miss that. Ya. Kita tak ada benda tu kan. Ya. Shuib dan sebagainya. Contoh nama-nama orang yang pernah lahir dan membawa gelombang era selepas senario ni kan. Ya. Itu. Tapi kita tak ada finishing, kita tak ada tu kan. Ya. Betul. Dan itu sangat merisaukan saya sebenarnya. Betul. Mungkin antara sebab format pertandingan tu sendiri. Format pertandingan Maharaja Lawak, dia ada 3 minit ke 5 minit untuk dia score setiap minggu. Dia ada 10 minggu. Jadi material dia 3 ke 5 minit
dan dia dibagi tema lagi. Jadi proses pemikiran untuk cari material tu agak diringankan. Lepas tu sebab dah ada audience, dia akan gelecek berdasarkan penonton ketawa, tahu tak? Kadang-kadang buat salah pun disengajakan supaya dapatkan ketawa. So itu antara perkara-perkara yang membimbangkan waktu tu. Kita rasa macam ini this is not a good trend, but dia score point. So sekarang ni saya rasa macam orang nak lari marathon. Bila nak lari marathon tu, latihan dia perlu berlari setiap minggu 20 ke 30 kilometer. Mileage dia lah. So, mileage tu yang tak dapat dikumpul untuk pelawak-pelawak sekarang ni. Pelawak-pelawak yang top dah masuk radio, dia bukan training, dia just isikan masa. So itu yang saya rasa kelonggaran yang berlaku sekarang ni sebab platform tu tak kuat. Bayangkan, bagi hemat saya lah, program di Astro sekarang ni yang saya rasa agak fresh was projek bapak-bapak. Ya, betul. Itu yang kita rasa ini boleh layan sikit. Yang lain-lain agak kurang sebab platform tu tak dibuat betul. Untuk pelawak-pelawak ni polish diorang miskin. Dia kena pergi kumpul mileage lah. Baru boleh cari barang untuk filem. Sekarang sebagai penerbit filem pun kita rasa macam siapa? Program komedi apa yang kita nak buat sekarang? Dah tak ada, dah tepu, dah macam Saya setuju sebenarnya. Pada saya, if you are not a part of the solution, you are a part of the problem. So apa yang kita bincang kat sini sebenarnya adalah apa solusi dia dan ke mana hala tuju, iaitu yang kita bincangkan. Betul. As one person, we cannot change the world, but we can change the world of one person. All it takes, one person untuk mengubah sesuatu. So kau nak call Jeb ke? Aku nak call Jeb ke Datuk Kai? Macam mana? Call Jeb Sepah. Contohlah. One person kan? Tak, okay. Katalah one person. Ya, tak. Aku teringin nak tengok dia feature and pegang long Saya pernah bercakap dengan Jack tau tentang filem ni. Dia kata dia tak berapa selesa untuk buat filem sebab dia tak ada penonton tu. Dia tak boleh dapat feedback yang spontaneous. Ataupun dia rasa it's a big risk, mana yang boleh collapsekan dia, because dalam filem dia tak berjaya. I mean, ini the fear of kita punya sendiri punya. Kau kena betulkan hidup dia sendiri direct. Kau jangan petik aku. Kau ke aku? Yes, betul. Itu macam kita cakap, if we are not the solution, we are part of the problem. A problem is not a problem. Your reaction to the problem is the problem. It's how you handle things. So sebenarnya pada saya, seni ni sendiri adalah satu hasil daripada zat jujur dan ikhlas. Macam mana kita nak dapat that honesty? First kali kita kena enjoy the freedom, enjoy the happiness. How to get that freedom and happiness? Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness. If you do what you like and you like what you do, masalah takkan jadi problem bila masa dah time. Bila masa dah time, masalah takkan jadi problem. Bila banyak sangat excuses, itulah ini. And saya tak nafikan ada dua faktor. Sebenarnya bila kita cerita bila you cerita tadi pasal kenapa faktor tu dulu kau punya peak time tu, orang sampai dia ni kalau tak ada aku tak nak tengok lah. Ataupun dia ada sikit je, jadilah. You know that culture. Okay, sekarang dah tak ada. Okay, dia ada dua faktor. Yang first kali dulu kita tak ada sosmed. And ada culture nak bawa anak-anak, yang mana couple seat. Budaya pergi tengok panggung wayang and bercerita pasal benda tu. Besok dia orang akan cerita, orang ni panas lah. Celaka, aku tak dapat tengok lagi cerita ni. Tiket je boleh show off. Aku dah tengok. Ada tak momen tu sekarang? Tak ada. Even tak payah cerita banyak lah. Konsert sendiri pun, semalam kau pergi konsert, mana footage? You know? Betul. Dulu orang nyala lighter, sekarang tak ada, handphone. So kita nak cerita pasal exclusivity tu. Kenapa dulu eksklusif? Dia sangat privilege, dia sangat premium. Dia punya level tu dah tahap platinum. Dulu orang mesti nak pergi tengok wayang. Even macam sitcom. Sitcom dia tak ada ulangan. YouTube tak ada. So besok bila dia pergi sekolah, yang tak tengok ni berapi terbakar. Semalam kau tak tengok, kelakar gila siapa. Dia orang pula cerita, yang itu yang kelakar tu. So dulu ni dia jadi kompetitif on peminat tu sendiri. Area tu, circle tu. Tapi sekarang bila dengan adanya sosmed sekarang, dia tak apalah besok boleh tengok. Tak apalah nanti kat Netflix dia keluar. I mean,
Dia dah tak ada lah benda tu, moment tu. Macam tadi Datuk Kai cakap, siapa kalau aku nak produce satu filem, aku nak panggil siapa? Takkan kita nak berdasar award nomination, siapa yang menang awards and so on. Okay, itu kita cerita pasal viewers, pasal penonton. Pada pemain pula, player this is very important. Sebab apa? Kita tengok, kita renungkan sendiri dia punya logik. Okay, buat filem atau TV, sekian-sekian gaji dia. Buat review 5 kali ganda. Review saja. So bodoh tak aku nak pergi berlakon? Passion aku dah tak ada dah. Yalah, betul. I'm doing it for money. Bukan passion lagi dah. Betul. So ini maknanya ada dua perspektif yang kita nampak ni sekarang. betul. Dari sudut kita punya customer ni, the viewers, audience, supporters, fans, and pada players ni. Dia dah tak peduli dah benda tu. Betul. Aku buat radio, gaji aku 5 filem. Betul. Tempo sama. Ya. Betul. Nak buat apa? So sekarang ni, Sayang lah macam tu. Kita sayang lah maknanya. so sekarang ni ada dua benda subjektif. Saya kena kupas juga dari sudut ni. Cari duit atau cari rezeki? This sounds similar. Bang, duit rezeki lah. Rezeki tu duit lah. Duit tu simbolik je. Duit kalau kau nak cerita, kalau nak print duit RM10, contoh ini bukan actual rate. Duit RM10, nak kos nak print dia RM5. Okay? Nak print pula duit RM50, RM10 modal dia. So berapa nilai duit tu sebenarnya? Kalau kita nak cerita benda ni sampai mati pun kita tak dapat jawapan dia. Ni forex ni. Ni forex. Ya. Ni bukan forex, ni correx. I correct you. Okay. I correct you. Okay, kita nak clearkan kepala otak ni. So dekat sini saya nak cakap, bila kita ada duit yang kita ada tu belum tentu kita punya. Tiba-tiba kita sakit, duit tercicir, member dah tampau. Yang kena tipu, kena scam lain. Duit kadang-kadang belum tentu rezeki. Rezeki ni pula kadang-kadang belum tentu duit. Which is kita diberi kesihatan yang baik. Kita dijumpakan dengan orang yang baik-baik. Kita dijauhi musibah. So bila kita ada satu ilmu yang kita bawa dengan ada sedikit agama, sebab ilmu kalau tak ada agama itu buta. Kalau agama pula tak ada ilmu itu lumpuh. So jangan kita buta, jangan kita lumpuh. Open up. Sebab kadang-kadang kita ni suka melabel. Kita tuding sana, tuding. You will never create anything pun. Sebab tu dengan merendah-rendahkan orang tak makna kita lagi tinggi. Dengan memburuk-burukkan orang tak makna kita lagi mulia. Dan tak ada orang jahat yang tak ada masa depan, dan tak ada orang baik yang tak ada masa silam. Open up. It's a long journey between a human being and being human. As we see more human but less humanity. I macam dah cakap dalam PBB kan. I bukan marah. Kau mufti pun berbunyi macam semua. tu. Saya malah cakap emeritus semua macam kau. Sampai ada orang cakap ni toke kasino apa ada ni. Tuan pengacara kena break sekejap. Kita masuk last saya block pun ni. rasa macam itulah. Kai, dia host setengah jam dia pulun tak break. Saya pun tak tahulah. Ini host ni dahsyat. Saya tak tahu mana break tu. Apa pun kita jumpa selepas ni. Dalam sebelum kita nak masuk ni, kita nak bagi ni. Okay. Kai, last block ni. Dua benda kita nak tanya. Okay. Satu, macam mana Saiful Apek melihat diri dia dan apakah planning dia dalam contribution dia dalam 5 tahun pada sekarang? Kat mana dia melihat diri dia? Macam mana dia boleh terus contribute dalam apa benda yang dia love to do? Okay? And then kedua, kita nak cerita tentang kita punya projek Piramli sikit. Kita nak tahu pandangan dan pendapat daripada ini. Okey, boleh tutup sekarang. Apa pun kita jumpa dalam Legacy Sembang Sambung dibawa oleh Nusa Podcast selepas ini. Password apa tadi? Ulih kutip. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah dengan izinnya kun fayakun.
Bertemu kita kembali dalam Legasi Sembang Sambung dibawakan oleh Nusa Podcast. Bersama kita dua tetamu yang kita muliakan. Alhamdulillah. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan. Masih lagi berempah pulas untuk berkongsi untuk sesuatu yang kita manfaatkan kepada penonton-penonton kita. InsyaAllah. Okey, telefon Apik. Ya. Apa perancangan 5 tahun dari sekarang? Okey, kalau orang tanya selain daripada perkataan apa perancangan, apa impian, apa yang you nak, dia lebih kurang je maksud dia. Tapi selalu bila kita tanya apa yang kamu nak, I mean apa yang rancang, I mean the same thing lah, dia akan heading ke situ juga. What do you faham want? lah tu. Apa yang kau nak? Kalau kita tanya pada semua orang, jawapan dia confirm semua berbeza-beza. Okey, betul. Tak akan sama. Tapi kalau kita tanya apa yang kau tak nak dalam hidup, confirm jawapan kita semua sama. Lebih kurang lah. Okey. So selalu saya punya fokus is not about what I want. It's always about what I don't want in life. Okey. So kalau nak tanya apa yang saya tak nak dalam hidup, of course kalau kita cerita, of course lah kegagalan. Tapi saya melihat kegagalan tu sebagai satu tangga. Sebab bila saya melihat balik toleh yang mana membawa saya ke sini tu, tangga yang saya panjat tu semua adalah tangga saya gagal. Sebab di sebalik satu kejayaan tersembunyi 99 kegagalan. So dalam hidup, I never lose in my life. Kalau kita tak habiskan ayat ni, orang cakap, agak sombong dan arrogant lah dia ni. Never lose in your life. What do you mean? It's either I win or I learn. So ini falsafah yang saya bawa sentiasa. Walaupun pada legasi yang baru ni, saya selalu cakap dengan diorang, bila masuk pertandingan, jangan hadap tekanan tu as if this is the end of your life. It's either you win or you learn. Dia tak ada istilah kau kalah. Falsafah tu memang kau sendiri alami. Ya. Kau sendiri anuti kan? Ya, saya alami. Sebab tu kau kau boleh cakap benda tu. Ya, kan? betul. Dia berdasarkan pada pengalaman, the moment of truth. So, kalau nak cerita pasal perancangan yang saya melihat, wawasan saya lah, vision saya rasa tak jauh, tak lari jauh lah daripada matlamat Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Iaitu Maknanya melahirkan legasi-legasi yang memberi manfaat. Sebab dia pun pernah cakap dengan Jiz, aku buat semua ni bukan kerana duit Jiz, tapi kerana seni. Dan seni tu kita tahulah matlamat dia untuk memanfaatkan orang. Dari segi penyampaian lagu, menulis lirik, mengarah dan sebagainya, melalui karakter beliau. Dan pada saya bukan kesal, saya rasa macam dulu kita baru kita bincang tadi macam mana timeline tu semua orang berkumpul. Berkumpul tengok sitcom, tengok TV, pergi panggung wayang, pergi konsert kan, pergi fun fair, tengok show. So pada saya tradisi tu dia dah makin pudar. So dekat sini yang saya boleh kaitkan heading dia adalah unite. Sebab kita nampak yang kita berjaya unite orang. And yang surprisingly sekali tu, bila bukan saja kelompok orang Melayu, budak-budak, remaja, yang orang muda, orang tua dan juga orang yang bukan Melayu. Betul. Masa kita tengok Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, masa beliau meninggal kan, semua bangsa menangis. Betul. So nampak tak value tu. Jadi itu yang saya selalu terapkan kepada legasi yang akan datang. Dan apa yang kita bincang pun sekali ni sebenarnya heading dia ke situ juga. Ya, betul. Apa value yang kau akan tinggalkan sebenarnya? Memang kita tahu dunia ni tempat meninggal, bukan tempat kita tinggal. Tapi apa yang kita akan bawa dan apa yang kita tinggalkan pada legasi kita ni. Betul. So dekat sini sebenarnya, walaupun dalam rukun iman kita tahu ada qada dan qadar, antara yang rukun iman yang ke-6 ni, tapi ramai orang gagal. Sebab kita tahu qada dan qadar ni adalah ketentuan dan pelaksanaan daripada Allah SWT. Tapi the best part, kita manusia ni dijadikan kita ada pilihan. Ada kuasa untuk memilih. And kita bertanggungjawab dengan apa yang kita pilih. Betul. So make the right choice. Sebab dekat sana nanti Allah tak tanya kita gagal ke, kita berjaya, tak ada. Kau cuba tak selagi mampu. So ini tugas kita. Walaupun like kita tak ada agenda apa pun, tapi kerana ukhuwah persahabatan kita, and kita rasa daripada kita sembang-sembang macam tadi kat luar, baik kita sembang kat sini, diorang dengar and ada manfaat pada diorang. So saya rasa macam whatever it is, macam saya cakap tadi, it's not about how we start, it's about how we finish. Dan saya rasa macam perancangan saya adalah untuk menyatukan. Menyatukan daripada semua aspek lah. Maksudnya sekarang kita tengok ramai yang balah dan sebagainya. Dan saya rasa atas asbab ni juga, saya sebagai komedian
dia dapat menyatukan semua golongan. Tak kira lah mungkin dia menyokong pasukan bola sepak yang berbeza, kefahaman politik yang berbeza sekalipun, tapi dia orang boleh berkumpul untuk appreciate kita punya karya-karya kita. Itu yang saya nampak lah, apa yang saya plan tu dia still sustain, dia akan sampai bila-bila to unite lah. Saiful, kita pun sama juga macam kau perasan, kita disokong kuat dengan Kementerian Perpaduan. Ya. Kerana diorang dengan mata terbeliak, dengan penuh sedar melihat tokoh P. Ramlee, bukan saja P. Ramlee tetapi spesies macam kita ni lah. Ya. Penggiat-penggiat seni, tak kira adalah pelakon drama heavy ataupun comedians. Kita memang pernah membuktikan bahawa kita boleh integrate all this unity and perpaduan yang ada. Dan kita cuba panjangkan juga dengan untuk kita bersalaman dengan kerajaan Singapura untuk sama-sama kita bekerjasama untuk menerbitkan kita punya projek kita, projek Perdana P. Ramlee ni. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi terus kepada Kementerian Perpaduan menerusi Arkib dan juga agensi-agensi yang berkaitan di bawah perpaduan. Dan insya-Allah nanti sampai masanya nanti bila kita mampu melaksanakan kita punya groundwork nanti, penglibatan agensi-agensi ini akan lebih ketara secara fizikal. Tetapi kami mengucapkan terima kasih podcast Tanah Air, mengucapkan terima kasih kepada kementerian kerana sokongan awal Betul. untuk legasi ni. Datuk Gai, kita boleh bagi 1-2 soalan tentang nak dapatkan nasihat ataupun pandangan lah daripada kita punya tok juruacara kita ni, projek kita tu. Saya Gai, silakan. Seronok saya dapat tetamu macam ni. Seronok. Kita sedang mengerjakan projek Perdana P. Ramlee, di mana kita akan menerbitkan sebuah filem tentang perjalanan hidup, kerjaya beliau, perjalanan hidup beliau, dan suasana pada ketika itu, the golden era sampai merundunnya industri filem pada ketika itu atas sebab-sebab apa. Betul. Apa yang Saiful Apek nak lihat dalam filem ni, supaya kita ni nak kumpul-kumpul nota-nota yang kita rasa macam kita harus ingat, ini harus ada dalam filem. Penting untuk diangkat lah contohnya kan. Betul. Saya rasa sebenarnya seketul batu bata tak mampu jadi sebuah bangunan. A brick wants to be something. So kita ni secara individu sebenarnya mewakili seketul batu bata. And I'm sure kita boleh merealisasikan benda tu bila kita complete each other. Kita saling melengkapi. That's why we need each other. Kita saling melengkapi. And dengan adanya planning, bermula daripada Nawaitu kita sendiri, memang kita nak merealisasikan benda ni, it took effort juga. So saya rasa macam kombinasi daripada tak kira lah secara individu ke atau mereka-mereka sendiri, badan-badan yang menyokong kita, and even daripada audience sendiri. Kita takkan tahu juga ada yang mereka sebenarnya, saya ni tak tahu apa-apa langsung pasal seni, tapi saya berminat nak menyokong. Sebenarnya kita truly welcome siapa saja. Kita open up untuk siapa saja, walaupun sekecil-kecil ikhtiar kita ni, there's always a first time for everything. And pada saya sebenarnya itulah dia, bila kita saling melengkapi ni dengan apa saja contribution. Sebab bila kita membantu ni, tak kira lah dari segi sudut kewangan, masa, tenaga, and apa saja, everything memerlukan sacrifice. And saya nampak apa yang kita buat ni, yang pastinya mereka-mereka yang terdahulu pada kita, yang telah pun meninggal kita, pastinya tersenyum melihat perjuangan kita masih disambung oleh legasi-legasi, tak kira apa pun kita punya background, kan. Dan saya rasa macam kita boleh realisasikan benda ni, tapi yang paling penting sekali ialah kita we cannot fix the past, but we can build the future. So apa saja masa lampau yang buruk, kita tak boleh perbaiki, tapi we learn from that, and kita boleh bina masa depan yang baik. So sama juga macam ada satu ayat saya selalu praktikkan, yang jauh itu adalah masa lampau, yang dekat itu adalah mati, yang berat itu adalah amanah, yang mudah itu adalah dosa, yang handsome itu adalah kita lah.
Nampak saya angkat tetamu kita macam mana. Macam tu. Kau bersyair pun kau, Ya, berceramah pun habis kau, macam mana? fatwa pun kau. Macam itu mak saya confuse. Kau ni Saiful ke Syaitan ni? Jadi saya rasa sebenarnya internally ada banyak benda-benda internally yang sebenarnya kita perlu rawat. Sebenarnya dah semakin sakit dah. Seriously, saya masih lagi dekat dalam set-set penggambaran, pementasan dan sebagainya. Kelemahan yang saya nampak kat sini dari segi produksi sendiri, pentadbiran. Masih ada lagi pentadbiran yang mengambil mengambil sewenang-wenangnya. Tak apa, artis dibayar untuk disidai. Contoh, itu antara yang paling klise. Kita sidai je dia. Tak, kalau kau sidai kita, kau letak satu caravan, okey lah. Kau sidai sampai bila? So sebenarnya tu saya cakap, if you are not a part of the solution, you are part of the problem. Sebab tu kita kena belajar juga macam mana yang luar negara ni, yang so-called kita tengok Hong Kong, Bollywood, Korea sekarang, macam mana dia orang boleh maju. Dia mengangkat mereka-mereka di sebalik tabir ni, so-called orang-orang seni ni, dia mengangkat. Tak kira lah kalau kita nak cakap definisi tu memanjakan. Because saya rasa benda tu membantu. Dia membantu, cuma kadang-kadang oleh kerana imbuhan ekstra ni yang tak perlulah membazir. So bila kalau kita ada mindset yang itu, sampai bila pun kita punya industri tak boleh ke mana. So saya nampak internally kita kena rawat. Dengan adanya badan-badan yang ada sekarang ni, kita macam kalau kita tengok pekerja asing dah ada dah. Minimal dia ni, cuti dia ni, working hours dia ni. So saya rasa macam we should do something about it lah. Untuk mereka dalam bidang seni, okay, working hours cukup 12 hours, tak boleh lebih. Minimal satu hari macam ni. So kita kena ada piawaian tu lah. Saya rasa insyaAllah dengan this first step, insyaAllah we will grow healthily. With no doubt, dan saya rasa mutually dua-dua mana-mana pihak pun akan dapat benefit. Demi seni lah. Saya rasa mereka-mereka, even Allahyarham Tan Sri P.Ramlee pun akan tersenyum melihat evolusi kita yang sebenarnya semakin mencapai lah apa yang beliau perjuangkan. Dia dah turun down payment, kita tinggal sambung bayar je. Ni sembang sambung ni. Jangan sembang kari. Jangan sembang bikin bimbang. Sembang sambung lah. Ni jadi saya sambung episod bila ni? Tu dah ada. Extension. Tulis kutipmu. Minta lagi. Takut ada orang type lagi ni kan. Jawablah korang. Tok Tuan Berkerusi. Saya benar-benar telah insaf. Alhamdulillah. Sepanjang perbualan dan tarbiyah yang berikan selama 2 jam ini. Okay? Alhamdulillah. Tapi itulah dia. Hari perlu diteruskan. Betul. Bila dah siang akan berlaku malam. Betul. Mak cakap, Betul. Cukup lah sangat tu. Sampai bila nak sampai. Ibarat macam tu. Hari nak kiamat. Udah lah tu. Udah. Tapi Datuk Guy, aku personally secara terhibur. Terhibur untuk bersama dengan Saiful Apek. Engkau istimewa. Alhamdulillah. Sebab tu kita melimpah ruah kita punya sesi kita. Mudah-mudahan. Yang paling penting kita bertiga dapat merasakan zat-zatnya. Diorang yang dapat tu, kalau dapat alhamdulillah. Kalau tak dapat tu maknanya belum rezeki lagi lah. Belum rezeki. Rewind banyak kali cuba tengok, cuba fahami kan. Ambil lah masa tu untuk faham. Kalau bodoh yang lama tu kalau ada buang. Yang belen-belen yang sedak-sedak tu jimat-jimat sikit. Susah nak pakai bodoh tu. Biar gila jangan bodoh. Betul. Datuk? Datuk kalau nak ada ucapan sebagai tetamu lah Datuk. Sebelum saya gulung lah. Dia nak gulung lah. Saya akan buat rumusan. Ini Saiful Apek yang saya tak pernah nampak. Dimensi dia yang lain, personality blind yang spot lain. kan, blind spot. The other side. Dia seorang pemikir. Seorang yang serius dalam dunia lawaknya. Terima kasih. Terima kasih juga pada tamu-tamu yang hadir hari ini. Dan saya untuk on behalf Legasi Sembang Sambung yang dibawakan khas oleh Nusa Podcast, sesuatu yang kita boleh kongsikan bersama, zat-zat yang sebenarnya kita ni hidup ni perkongsian. Sharing is caring. Jika kita masih merasa sakit, bermakna kita masih hidup. Kalau kita masih buat silap, bermakna kita masih manusia. Kalau kita masih tak putus asa, insyaAllah kita masih ada harapan. Good luck to Legasi Sembang Sambung dibawa oleh Nusa Podcast. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Jangan jadi munafik. Kementerian tu.
Kementerian. Kementerian kena terima kasih. Okey, kementerian saya serahkan pada tamu. Mungkin anda dah tak ada. Saya kan dah bagi skrip Teruskan. sebelum ni. Tak, teruskan. Teruskan. Betul, okey. Legacy ni dibawakan oleh Nusa Podcast dengan kerjasama Arkib Negara, Kementerian Perpaduan Negara dan Finas, Kementerian Komunikasi Malaysia. Terima kasihlah kepada semua yang terlibat. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Nanti dulu. Belum lagi? Belum. Saya tak sabar ni. Buku okey. untuk host. InsyaAllah. Buku untuk host. Jarang-jarang tetamu yang datang buat ni. Saya sepanjang perjalanan saya nak sampai ke mana saya berada ni, antara dua buku yang paling popular lah. Buku 5 dengan buku lali. Ada lagi. Tapi tak apa. Ini buku. Walau macam mana saya terluka pun, luka tu cepat sembuh. Tapi ingat, parut dia bersepah. Jawab tu. Jadi kepada korang, kita belajar sampai mati. Okey, apa saja rujukan yang kita ada, kita gunakan bermanfaat sebaik mungkin. Itulah beza antara student dengan stupid. Pilihan di tangan anda. Terima kasih dekat ni. Patriot ni, kau pernah dengar Patriot ni? Ya. Patriot ni dia sebuah syarikat penerbitan yang menerbitkan buku-buku yang sangat membina pemikiran masyarakat ni. Ya. Ucapkan terima kasih pada ni. Okey, terima kasih kepada penulisnya Hidir Ali Razali. Menerbitkan sebuah buku P. Ramlee Tiada Yang Kedua. Okey, dapatkan di beg kuning. Kalau ada lah. Kalau tak ada, pandai-pandai lah. Okey, setinggi-tinggi penghargaan kepada Datuk Kai juga. Terima kasih Datuk. Terima kasih juga. Terima kasih menjemput saya. Terima kasih sudi datang lah. Nanti kalau tak malu, datanglah lagi untuk episod akan datang. Dan seperti biasa, password jangan lupa, pulih kutipmu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Jangan jadi munafik, jangan buat jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legacy Sembang Sambung. Ya. Kau kena sambung lagi episod seterusnya ni. Diorang akan type password. Percayalah. Type password. Saya buat je ni. Relax. Abang nak sambung lah. Abang ramai orang minta ni. Orang ni. Bila tayang? Dah sambung.